Bismillahirrahmanirrahim. Tak lapur dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menunjukkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia yang sentiasa mekar dan tidak pernah putus asa walau diuji masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga sekolah. Pada pagi yang penuh semangat ini, telah berlangsungnya Majlis Perasmian Pemakaian Jalur Gemilang. Majlis ini diadakan bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotik dan cinta akan negara dalam kalangan pelajar serta guru-guru. Perasmian telah disempurnakan oleh Tuan Syamsul Kumambe Putih selaku Pengetua SMK Bandar Puteri Jaya yang turut menyampaikan ucapan ringkas mengenai pemakaian jalur gemilang pada pakaian sekolah. Sebagai simbolik perasmian, semua murid telah mengenakan jalur gemilang bersaiz kecil pada pakaian sekolah masing-masing. Bendera ini bukan sekadar hiasan, tetapi sebagai tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Jalur gemilang ialah bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur, terdiri daripada 7 jalur merah dan 7 jalur putih. Adakah anda tahu bahawa bendera Malaysia telah diisytiharkan dengan nama Jalur Gemilang pada 31 Ogos 1997 sempena sambutan 40 tahun kemerdekaan. Dengan tema Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, diharapkan usaha ini dapat menanamkan semangat cintakan negara dalam hati setiap warga sekolah. Bersama saya pada hari ini, Tuan Syamsul Kumambe Putih selaku Tuan Pengetua SMK Bandar Puteri Jaya. Tuan, boleh beritahu tujuan pemakaian jalur gemilang pada pakaian sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tujuan pemakaian jalur gemilang kepada pakaian seragam sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan pelajar, memupuk perpaduan dan mewujudkan sikap bertanggungjawab dan disiplin, memupuk semangat bangga akan negara kita. Bersama saya sekarang, Puan Harifah binti Man Amin selaku PK Co-Curriculum. Cikgu, boleh tak cikgu berikan pendapat tentang pemakaian jalur gemilang pada pakaian sekolah? Okey, pemakaian jalur gemilang ni kepada pelajar ni sangat bermanfaat.
Salah satunya dia dapat menanamkan semangat cinta akan negara dan meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan para pelajar. Okey, sekian. Okay, terima kasih cikgu. Sekian laporan saya pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memupuk semangat cinta akan tanah air demi Malaysia tercinta. Saya Nuruddin Aisyirah melaporkan.